Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Yes. Okay guys, so sekarang aku ada dengan Daus. Daus ada kat rumah aku sekarang ni. Ini Abang Daus, kepada korang yang tak kenal dekat YouTube channel aku ni, nama dia Abang Daus. Tapi aku rasa okay. Cuba kita buat sama-sama yang tu. Okay. 1, 2, go. Comel. Comel kan? So, hari ni sebenarnya aku invite Daus sebab kita orang nak buat konten seram. Tahu lah seram kau. Dah tahu dah apa yang jadi nanti. Siapa kat sini orang Sabah? Abang Daus ni orang Sabah. Yes. Dari mana? Dari mana Daus? Dari Kinabatangan. Ya, daripada Kinabatangan. Kalau Ikmal pula daripada mana? Yes. Daripada Korea. Kau tak tahu Oh ya. Yeah. Kan? Kau tak tahu ke yang aku lahir kat Korea? Yang di kapal terbang tu kan? Ya, betul. Wow. Yang kapal terbang tu, yang waktu yang kapal terbang yang waktu yang nak keluar yang daripada Malaysia yang ke Korea tu daripada sempadan tu. Lepas tu macam aku lahir kat kapal terbang. Lepas tu dia macam aku ada yang Korea yang Malaysia tu. Lepas tu Korea dengan Malaysia macam rebutkan aku. Oh. Wow, aset negara. Okay guys, so dekat sini hari ni sebenarnya aku nak buat reaction. Tapi aku takut macam reaction Daus macam aku tak tahu sebenarnya dia takut hantu ataupun tak. Kau senang terkejut ke tak? Sejujurnya kau memang mudah terkejut ataupun tak? Tak Takut nanti kan hambar presentation kau untuk aku yang terkejut aku macam Tapi tak apa. Awal-awal ni kita orang nak tunjukkan senaman kaki dulu yang akan diajar oleh Daus Pajo. Okey, so macam mana senaman kaki yang kau boleh ajar aku? Okey, pertama simple. Okey. Ini namanya tarian KOU. Okey, macam mana tarian KOU tu? Macam mana? 1, 2, 3. Yes, nampak sudah macam KOU tu. So, KOU tu maksud dia aku dan Daus saja yang tahu. Okey, so senang saja tarian dia korang. Korang hanya perlu gerakkan bahagian kaki ini sahaja. Yes. Okey, macam mana Daus? Macam ni. 2, 3. Yes. Takut. Macam banyak sangat je. So hari ni kita nak cerita seram dengan Daus. Okey. Cerita seram aku dah selalu cerita. Dah bosan. Kita nak dengar cerita Daus sendiri. Daus kan kalau dia duduk kat KL, dia selalu duduk hotel korang. So aku macam nak tanya dia, dalam banyak-banyak hotel tu, takkanlah tak ada satu pun hotel yang dia duduk tu berhantu? Macam tak logik. Ke memang tak pernah kau jumpa hantu dalam hotel yang kau duduk selama ni? Ada je lah. Kadang-kadang berapa hotel yang aku check in tu, kadang-kadang tapi diorang tak ganggu gini. Ganggu gitu ya? Kau kenapa? Mau kentut? Aku penat tadi tarian KOU kau tu. Hancis betul. Orang ganggu macam yang bunyi pintu yang, faham tak? Okey, benda tu tidak logik untuk pintu tu tertutup dan terbuka sendiri, faham tak? Hotel mana ada angin? Kan tu jenis yang tiada balkoni. Kalau ada balkoni kita boleh buka. Ni tingkap yang tak boleh nak buka tingkap. Tapi pintu yang terbuka, bunyi ni bunyi tu. Dan sekarang hotel yang aku duduk ni pun ada macam bunyi-bunyi je something. Tapi aku lawan je, aku cakap, hantu. Oh begitu. Aku bilang, pergi kau, aku ni B40. Cobalah cari orang-orang yang kaya. Ganggu lah yang orang kaya. Sudahlah aku ni miskin, kau ganggu lagi. Apalah arti hidup aku. Kau macam tu lah. Kau kau begitu kah? Begitu kah? Macam mana muka? Aku dapat. Maksudnya, kau mudah terkejut. Kalau kita buat reaction pun sebenarnya menarik. Mungkin lah. Sambung balik cerita tu Waktu kau duduk kat Kinabatangan tu, kau bersekolah asrama ke? Aku pernah sekolah asrama. Pernah sekolah asrama. Asrama bagi kau seram ataupun tak? Untuk kau lah? Enggak lah. Tak. Di kawasan rumah kau ada? Okey, di kawasan rumah aku, sebab kita orang tengah pendalaman, jadi memang itulah banyak cerita yang terjadi. Kau korek hidung, okey. Di rumah aku tu, di kampung tu, rumah kami yang pertama kali pindah ke kampung itu, dulunya dia macam faham tak, rumah teres yang rumah kayu. Okey. Dulunya rumah teres tu dijadikan masjid untuk penduduk kampung tu. Okey, rumah teres dijadikan masjid.
Rumah kau tu ke? Rumah aku. Okey, alhamdulillah. Okey. Rumah teres tu berdiri dan dijadikan masjid. Lepas lama kelamaan buat rumah batu, rumah simen gini. Jadi rumah tu di masjid tu dikasih jadi rumah. Ada sudah masjid baru. Yang jadi masalahnya adalah seperti kita tahu kan, kalau masih masjid, kubah dia kan macam laluan jin-jin adalah. Ya. Tak tahu. Sebab tu kita dilarang iktikaf di bawah kubah masjid. Maksudnya macam mana, aku tak faham. Kubah masjid tu tempat laluan jin. Kubah masjid tu laluan jin. Sebab tu kalau adat iktikaf di masjid, kita dilarang iktikaf ngam-ngam di bawah kubah masjid. Iktikaf tepi-tepi, nak pun bawa-bawa masjid, tak payah dibawa-bawa ngam-ngam ni kubah. Aku baru tahu benda ni. Sumpah aku baru tahu. Apa berlaku kalau kita tidur dekat bawah kubah? Okey, dia banyak boleh jadi. Faham tak? Tindih. Oh, tindih, okey. Tindih. Lepas tu banyaklah benda-benda sebenarnya boleh jadi. Okey. Lepas tu rumah tu masjid tu dijadikan rumah. Okey, dan imam yang di masjid tu dulu, dia meninggal tapi dalam keadaan yang Sorry tu. Minta maaf, tiba-tiba tergelak. Aku ikut kata otak. Apabila kita mengikut kata otak, aku teringat muka dia terkejut tadi. Sorry. Okey. Yang meninggal tadi. Okey, dia meninggal lah. Tapi yang meninggalnya ini sebelum yang masjid tu disediakan rumah lah. Beliau dikebumikan, maksudnya masjid di masjid itu tempat beliau disembayangkan lah. Sebab itulah masjid yang pertama ditubuhkan di kampung tu. Tapi yang seramnya yang peliknya sebab imam tu dia ni, dia punya kemaluan. Dia punya kemaluan tidak. Orang dah meninggal, macam tak logik orang dah meninggal, tapi kemaluan dia still. Oh, macam tu. Itu ini cerita menjadi tauladan ni korang. Sorry ya. Okey. Kemaluan dia apa? Okey. Kemaluan dia still ni. Banyak benda dibuat. Banyak benda dibuat macam ni ke, try untuk ni, tapi dia punya tu still ni. Cari tahu punya tahu. Sebenarnya dia banyak ni macam buat perjanjian dengan jin. Benda-benda yang ni. Fahamkah? Benda-benda yang ni. Dan macam aku cakap tadi, berkenaan dengan adab iktikaf dalam masjid, tak boleh dibawa kubah. Dia kan imam. Dan dia selalu cakap dengan orang berkenaan dengan kalau mau iktikaf jangan dibawa kubah. Kita punya Grab sampai tadi. Aku ada order air. Ni air. So aku punya coklat hazelnut. Punya blue lemon. Nampak? Sedapnya. Sedap? Selidik punya selidik. Kenapa arwah tu dia ni begini time dia meninggal? Sebab arwah tu dia ni, dia macam adalah benda-benda yang dia buat perjanjian dengan jin. Mungkin dia minta bantuan jin untuk mungkin pikat perempuan. Untuk pikat perempuan, untuk buat pemanis maybe. Dan dia orang yang sentiasa ingatkan orang yang iktikaf dalam masjid tu untuk, macam aku cakap tadi, tak payah tidur di bawah kubah. Sebab itulah laluan jin. Tapi dia yang suka buat benda tu. Jadi kan dia macam ada, kalau orang cakap dia tu ada perjanjian dengan jin, tapi dia pula yang suka buat di rumah bawah kubah. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk dia berkomunikasi dengan jin. Faham tak? Cuba kau pandang kamera tu. Gitu. Ramai orang nak tengok muka kau sebenarnya. Hai. Cuba kau cerita kau pandang kamera. Ya. Kau abaikan. Kau anggaplah aku manusia, kau anggaplah kamera tu jin. Jin? Kau anggap je jin macam kau. Kau anggaplah aku jin, kau anggaplah kamera tu manusia. Jadi, cara orang kampung, kalau di tempat tu lah, tak tahu lah kalau tempat lain, tapi kalau tempat kami, kalau macam memang suatu jenazah tu ada cara-cara macam menganga ke, dan tak boleh sudah baca ke, tapi tak boleh tutup mulut ke. Ada. Kita kena ni ambil inisiatif lain dengan cara mungkin guna kain untuk, faham tak, macam tutup juga. Tak, maksudnya ikat kain tu naik atas supaya boleh tutup. Kalau macam barang arwah tu, itulah kita boleh guna apa-apa kain lah untuk kasi ketat, ikat dia macam turun supaya turun, gitu. Patutlah ada mayat jenazah yang aku tengok diikat yang sampai kat sini. Mungkin yang tu kot tak boleh. Yes, betul. Kau pernah nampak real depan mata? Pernah. Orang yang menganggap yang gini, ditutup, dibaca berapa kali, still terbuka. Jadi terpaksa kena ikat. Ini kan anjir. Sorry. Dijerit korang.
dia punya gaya tu macam dia jerit kuat tapi dia semuanya Kau sumpah kuat kau punya sendawa tu. Jadi aku astagfirullahalazim. Ismail, kau boleh kau buat begitu, astaga.